Belajarlah daripada Singapura NTUC Fair Price. So daripada situ kau kutip model itu. Kalau kau buat model itu, walaupun aku tak suka Anwar Ibrahim, kalau aku tak puji pun, aku takkan kutuk Aidil. Aku harap model tu gagal je. Contoh, sial lah Anwar ni buat benda dia akan popular, harap gagal. Tapi aku tak kutuk. Aku dapat bodoh kalau aku kutuk. Tapi bila kau buat NTUC, bila kau buat macam model Madani Mat ni, memang bingai sangat lah. Kan? Pasal apa? Lepas tu yang Rafizi pula tu salah target. Madani Mat ni kalau tak bermotif profit, takkan bagus apa semua. Kau baca pasal NTUC Mat bermotif profit ke? Profit dia memang buat untung lah dia. Tapi bukan bermotif keuntungan. Motif dia adalah pengawalan harga, memastikan price stability. NTUC Mat dan betapa bagusnya dia dia diwujudkan oleh kerajaan Singapura. Dah berpuluh tahun dan sampai sekarang masih menjadi rangkaian pasar raya dan mini market terbesar di Singapura. Kenapa kita tak ikut contoh Singapura? Kenapa kita tak ikut contoh Singapura dan ada rangkaian pasar raya yang berjaya? Kenapa kita kenapa kita kena dengar cakap orang macam Tokeh Maiden, Tokeh Speedmart, Tokeh 99. Lepas tu apa jadi tau? Orang Melayu, kita kena dengar cakap Maiden. Maiden paling untung. Zaman Najib dia untung. Zaman itu pun dia untung. Yang orang Melayu kata kita kena dengar cakap Maiden. Yang orang liberal ataupun bukan Melayu kata kita dengar cakap Tokeh Speedmart. Kenapa kita tak ikut model Singapura yang mana sangat demokratik dan tidak ada satu kapitalis bangsat dikayakan. Kan? Jadi kita dapat harga yang stabil. Sebab apa tak nak ikut? Jiran kita kot. Betul. Jiran kita pergilah. Dia bukan saja because of his jiran kita, but because it's actually a very workable model. Satu contoh yang bagus, satu model yang bagus yang boleh diikut. NTUC Fair Price tu boleh diikut. Jadi kita ikut sebab dia punya model dia lah, macam mana dia boleh buat benda ni menjadi tempat yang murah, sebagaimana dia patut the whole ecosystem itu menjadi tempat yang murah. Ada yang marah tau. Ada somebody nama Syahrul Haidi, dia kata Tokeh orang Melayu bodoh. Aku tahu orang PKR Melayu tu ramai yang bodoh, tapi janganlah marah saya. Kan? Benda ni macam Hasan Karim cerdik. Hasan Karim cerdik. Dia benda ni bro. Benda ni kadang-kadang dia bukan bergantung pada bangsa tau. Dia bergantung pada sistem apa kau buat. Sistem apa. Dan juga motif dia. Dan juga motif apa. Bila sistem macam mana kau buat dan motif kau. So macam aku cakap tadi, Aidil, aku nak tanya kau boleh tak NTUC Mat punya sistem di copy di Malaysia? Boleh. Tapi kan boleh, sebab sistem dia macam contoh sistem demokrasi berparlimen. Itu bukan budaya Melayu bang. Sekarang PAS pun masuk dalam tu. Semua parti masuk dalam sistem demokrasi berparlimen yang bukan sistem Melayu pun. So sistem NTUC Mat ni boleh dikopi sebab telah berjaya berpuluh tahun dan telah terbukti